Pada awalnya semenjak kemasukan ke FPM ni pada tahun 2021 kita bermula dengan kerja secara berpasukan lah. So pertamanya kita memperkenalkan tema where to play, how to win. Jadi bermulanya sebenarnya kita ni nak bermain di semua tempat, tetapi kita hilang fokus. Jadi untuk tahun 2021 bermula pada situ, baru kita bermula dengan permainan where to play, how to win. Jadi nampak tim ni telah mula fokus kepada permainan. Di hujungnya mereka akan dapat dia punya result. Jadi pada tahun kedua kita telah memperkenalkan fighting for the best soil, di mana kita tidak boleh lagi kehilangan tanah-tanah yang baik. Bagi mencapai kejayaan yang tinggi, hasil yang tinggi, kita perlu mendapatkan tanah yang baik untuk kita uruskan. Sebab itu dari segi kita nampak, dari segi pencapaian perubahan daripada peneroka, di mana pada tahun 2022 peningkatan jumlah kemasukan peneroka ataupun pertambahan jumlah peneroka yang bersama-sama dalam pengurusan FPM telah pun meningkat, dan di akhirnya kita telah pun berjaya menguruskan hampir 62,000 orang peneroka, 50% daripada jumlah keseluruhan peneroka 123,000 orang. Untuk 2025 kita telah pun memperkenalkan Rising the Floor, di mana kita telah pun melihat pencapaian kita ni tidak boleh bergantung kepada kawasan-kawasan yang lebih besar, tetapi kita nak semua kawasan yang diuruskan ni menyumbang kepada pencapaian FPMSP. Jadi kita memperkenalkan model-model ataupun moto-moto. Kita punya arah dan juga tujuan bagi melaksanakan sesuatu program, dan alhamdulillah dari segi pencapaian kita telah pun melihat banyak perubahan yang telah pun berlaku dalam FPMSB. Dari segi kelestarian untuk di peringkat peladangan, kita sebelum ini kurang memperkenalkan berkenaan dengan mekanisasi ladang. Jadi pada masa sekarang ni kita telah pun memperkenalkan banyak mekanisasi ladang, terutamanya dari segi pengurusan hasil. Termasuk juga sekarang ni kita memperkenalkan, dulu kita menggunakan kaedah menggunakan diesel, sekarang ni kita telah pun berubah sedikit demi sedikit, kita menggunakan kaedah penggunaan EV di dalam ladang. Begitu juga dengan inovasi dalam pembangunan tanah semula. Kita memang menggalakkan kita punya petugas untuk bersama-sama melaksanakan pelbagai inovasi dalam pembangunan tanah semula, dan kita telah pun mengiktiraf mereka-mereka yang telah mempunyai idea pada minggu hari inovasi yang kita galakkan, yang kita adakan pada setiap tahun, di mana idea-idea ni telah pun diterima pakai, dan saya cukup seronok dan rasa macam teruja untuk mengadakan tahun-tahun seterusnya, kerana kita mendapat sokongan yang begitu padu daripada kita punya pengurusi, yang mana pengurusi kita telah pun memberikan banyak idea, dan idea-idea penciptaan daripada petugas-petugas ni diiktiraf oleh pengurusi sendiri, dan mana-mana yang terbaik kita bawa kepada pertandingan yang lebih tinggi lagi. Jadi pada masa yang sama kita pun tidak lupa yang mana petugas-petugas kita ni di lapangan, mereka ni adalah wira di ladang. Mereka ni adalah frontliner bagi memastikan pendapatan yang tinggi kepada peneroka dan juga warganya. Dan pada masa sama kita tidak lupa juga kepada kelestarian, dan kita pun sedia maklum pengurusi FPM sekarang ni pun adalah pengurusi kepada kelestarian Felda. Jadi perkara-perkara yang kita laksanakan perlu diceritakan berkenaan dengan kelestarian, di mana kelestarian ni kita mendapatkan sesuatu manfaat tanpa kita menjejaskan manfaat yang lain. Bermakna kita pastikan apa yang kita laksanakan tu tidak menjejaskan alam sekitar. Dalam management kita mengadakan ataupun kita menguruskan pentadbiran secara governance, dan juga kita mendapatkan keuntungan yang besar daripada ladang, dan juga kita mengikutlah ESG dan juga apa yang disarankan oleh SDG bagi memastikan minyak ataupun buah tandan segar yang kita keluarkan ini dapat diterima pakai ataupun diterima untuk hingga ke pasaran dunia lah. Jadi bermakna apa yang kita usahakan ni kita tidak mengganggu alam sekitar, kita tidak melakukan penindasan kepada buruh, dan apa yang kita laksanakan ini kita mengikut governance ataupun tata urus yang baik.
tema Wira Lestari yang kita pilih ni adalah kita menunjukkan bahawa FPM ni adalah wira kepada ladang. Dan pada masa sama kita tidak tinggalkan kelestarian dalam diri. Jadi kita pun telah memilih Wira Lestari, bermakna kita adalah wira di ladang. Pada masa sama kita mengamalkan apakah kehendak dalam bentuk kelestarian untuk kemampanan minyak sawit. Dan mestilah ada dia punya maskot ataupun sesuatu yang diperkenalkan, dan kita memilih burung hantu. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, burung hantu ini kita lebih kenali sebagai sahabat ladang, di mana ada kelebihan dari segi kawalan, dari segi tikus, dan juga untuk biodiversity, dan juga keunikan lah burung hantu ini sendiri, di mana burung hantu ini boleh memberikan pusingan kepala dia sehingga 270 darjah, dan ini ada pula mata yang besar, jadi kita nampak lebih, kita punya pandangan lebih bird view, bird view untuk memastikan segala ladang yang diuruskan ni dapat diuruskan dengan baik, dan juga dari segi kelestarian tidak ditinggalkan. Kenapa kita pilih burung hantu daripada spesies Taito alba javanica? Sebagaimana kita sedia tahu, burung hantu ni kehadirannya didengari. Tindakannya dalam sunyi. Dia terbang waktu malam. Hasilnya adalah pasti di mana kawalan tikus berjaya dikawal di dalam ladang. Jadi saksikanlah kemunculannya pada hari peresmian akan datang. Tunggu.